Alright guys, hari ni DK nak ke Taiping. Lepas tu ada sedikit kerja. Esok DK nak hantar balik Moda Aero E ni ke Glenberry. So kita akan buat sedikit video lah sambil-sambil kita ride ni. So bawah seat ni sekarang penuh dengan baju dengan kamera DK. Depan ni ada gantung baju hujan. Ni beg galah, beg sandang. Handphone sini, ekstra ayak di sini, ayak minum di sini. Kunci tak bawa, ada kunci ni. Okay, jom, let's go. Alright guys, DK dah isi minyak dah. Sekarang ni dalam perjalanan nak ke Taiping. DK mungkin akan ikut jalan lama. Kalau ikut highway ni rasanya bahang semua ni. Ini pun tengah tunggu traffic light ni pun DK tunggu di tepi jalan bawah pokok. Kalau tidak memang masak. Cuaca lately daripada masa DK balik daripada Thailand itu hari sampailah ke hari ni, cuaca dia memang cukup panas. Semalam ada di Taiping. Petang sikit tu, dalam petang, lewat petang lah, malam macam tu lah, dia ada hujan sikit lah. Lepas tu sekarang ni tengok cuaca dia pun macam berangin, macam berawan, macam nak hujan. Tapi itulah, kita tak sure lah sama ada dia akan hujan atau tidak. Jadi apa yang boleh kita dah bawa semua dah, baju hujan apa semua. Okay, jom nak jalan dah. 9, 8, 7. Okay, jom, let's go. Alright guys, macam ada gegaran sikit handlebar. Mungkin angin tak cukup. Okay, jom kita lock ni. Kita lock daripada tadi ni. Kita lock daripada tadi ni. Speed dia 90. Okay guys, kita masuk dekat perhentian Gunung Semanggui sekejap. Kita nak pergi tengok angin lah. Rasa macam depan ni ada kekurangan sedikit angin. So dia ada rasa sedikit vibration. So mana dia punya pump? Ada kapal angin. Itu kapal angin. Ni pump angin. Yang tu pump elektrik. Ni pump angin. Okay, kita check angin sat, angin depan. Okay guys, jom kita isi tengok angin. Baik. Alright. 157. Mana lah tak cukup. Patut dia ada vibration sikit. Okay, 220. Cantik. Barulah. Perfect. Jom kita check belakang pula. Kita cek belakang, nanti kita sambung perjalanan kita. Sikit kan nak sampai. Guys, barulah best. Baru tak goyang. Alright, let's go. Sampai dah dekat je. Okay, jom. Kita sambung perjalanan kita. Yahoo.
dia Bukit Larut. Bukit Larut tu gelap ya kan. Hari petang mesti hujan ya. Jom. Kita nak sampai hotel dah. Kita check in hotel dulu. Lepas tu kita relax. Kita buat kerja kita. And then kita sambung perjalanan kita ke KL esok. Alright guys, sampai dah di sini. So malam ni kita jadi driver dulu untuk bos. Lepas tu esok baru kita gerak ke KL. Okay? Yay. Cold air, stiff back, tent still wet. Sun too bright, no coffee yet. Birds too loud, ground too hard. Why did I camp so far? Zip the tent, step outside, stretch my bones. Okay guys, basically inilah yang ada dalam bawah CDK ni. Dalam kamera, bawa power bank. So yang ni kita masuk dalam sini. Semua masuk dalam sini senang, dah pening dah. Okay, tinggal keluar dalam ni. Helmet tak letak dah kot. Sebab dah penuh dengan barang dah. Boleh tak? Boleh. Helmet bersimpan lagi. Nanti. Okay, lepas semua ni dan jom kita pergi check in. Alright guys, sampai. Simpan barang dulu. Mana ni? Terbelit tepi semua tak sama colour. Boring. Okay, kenapa DK main duduk di sini? Okay, so basically DK pernah buat review hotel ni. Dan bos dia suruh DK try duduk di hotel ni macam mana. So DK akan duduk di hotel ni. Hotel ni terletak di Kamunting, Eng One Hotel. So apa boleh search dekat Google Eng One Hotel. Okay, so ni kedai bilik dia. So malam ni DK akan buat kerja dengan bos dulu. Ada sikit kerja. Lepas tu DK akan gerak esok pagi ke KL dengan moda Aero E. Tadi bawa moda Aero E keluar rumah ni pukul 1.30. Sekarang dekat pukul 3. Okey lah. Santai-santai, top speed 90 kan. Okey lah, layan. Alright. Apa tengok video ni, DK nak cut up sekarang, DK nak buat. Lepas tu apa-apa pun, terima kasih pada apa yang sudi view, like video DK dan continue support DK BT Motor. Okay, bye-bye. Katil. Wow. Okay guys, tadi DK buat start daripada rumah di sini. Lepas tu DK ikut jalan lama ke Sungai Bakap, Jawi, dan daripada Jawi tu kita masuk highway. So daripada masuk highway tadi pulung sampai di sini Gunung Semanggur ni. Kita berhenti sekejap sebab kita nak check minyak. So kita berhenti lebih kurang dalam 3 minit macam tu lah. Lepas tu kita continue perjalanan di highway, masuk di Kamunting dan sampai di N1 Hotel di sini. Alright. So dia punya statistik dia adalah, kita punya top speed kita adalah 95 km. Total distance adalah 69.19 daripada rumah sampai ke sini. So movement duration adalah 1 jam 12 minit. Okay, lepas tu kita punya average speed moving adalah 57 km. So ini kita punya altitude difference lah. Max altitude kita dapat 38 meter above sea level. Okay, alright. So macam tu je.